Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amma ba'd. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk teruskan sesi pembelajaran kita, yang mana sesi pembelajaran ini adalah ustaz menekankan khususnya adalah berkenaan dengan tajuk yang kita ustaz akan sentuh pada hari ini adalah padanan jawi dan juga sambungan huruf. Okey, baik. Kalau tengok sebelum ini kita dah pun menempuhi alam exam, dan ustaz tengok masih ramai lagi yang masih kurang memahami apakah yang dimaksudkan dengan kita nak menyambung huruf jawi tersebut. Ada pun ustaz tengok ada yang masih kurang nak memaham untuk macam mana kita nak sambung dengan huruf ni, boleh sambung ke tidak dengan huruf yang selepas dia, huruf sebelum ni boleh tak sambung dengan huruf selepas dia sebelumnya, gitulah. So ustaz masih lihat masih lagi ramai yang tidak memahami konsep sambungan huruf ini. Okey, baik. Jadi ustaz akan paparkan peta minda yang ustaz telah sediakan. Okey, murid-murid boleh tengok peta minda yang ustaz sediakan. Okey, baik. Kat situ ustaz kita tengok ada 6 awan. Okey. Yang belah kanan adalah dia punya konsep, ada 3 pembahagian, dan sebelah kiri itu adalah contoh-contoh kepada 3 bahagian tadi, padanan jawi dan juga sambungan huruf. Okey, baik. Ustaz sentuh bahagian yang pertama, yang mana warna hijau itu adalah huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Maksudnya kat sini, huruf-huruf ini kita tidak boleh sambung. Huruf-huruf ini kita tidak boleh sambung. Selepasnya memang tidak boleh sambung dengan apa-apa huruf sekalipun. Okey, baik. Kat situ ada 7 huruf, iaitu alif, dal, dha, ra, zai, waw dan juga va. Okey, baik. Kalau tengok contoh yang sebelah itu, contoh dia adalah ada 5 ustaz sediakan. Kalau tengok dalam buku teks pun ada lebih, ada 7 contoh. Okey, baik. Ustaz keluarkan 5 saja. Okey, baik. Yang pertama bagi contoh huruf alif adalah kayu. Okey, baik. Ka, kaf, alif, ya dan juga waw. Kalau boleh tengok dekat situ, yang berwarna merah itu adalah huruf yang kita tidak boleh sambung selepasnya. Maksudnya selepas alif itu kita tidak boleh sambung dengan mana-mana huruf sekalipun. Yang 7 itulah. Okey, baik. Itu contoh yang pertama, kayu. Yang kedua adalah padang. Okey, padang iaitu pa, dal dan juga nga. Okey, baik. Kalau tengok kat situ, selepas dal itu yang berwarna merah itu, selepas dal itu adalah huruf nga. Boleh faham? Okey, selepas dal itu adalah huruf nga. So tengok kat situ, boleh tak sambung dengan huruf nga itu? Tak boleh. So itulah huruf yang tidak boleh bersambung lah. Okey, contoh yang ketiga pula adalah zat. Okey, selepas huruf za, kemudian huruf alif dan juga ta. Okey, nampak tak? Selepas huruf za ada huruf alif dan juga huruf ta. Okey, dia memang tidak boleh bersambung. Sama juga contoh yang seterusnya, huruf ra, berus. Okey, ba, ra, nampak tak? Selepas huruf ra itu adalah huruf waw. So dia tidak boleh bersambung. Sama juga yang terakhir, contoh yang terakhir ustaz bagi adalah zakat. Za, kaf, alif, ta. Selepas za itu ada huruf kaf. So dia tidak boleh bersambung. So awak kena hafal lah. Awak semua kena hafal ke-7 huruf ini, supaya mudah untuk awak kata, oh lepas ni tengok huruf ni, okey. Lepas tengok je huruf ni, okey. Maksudnya lepas huruf ni, maksudnya kita tidak boleh sambung dengan mana-mana huruf sekalipun. Boleh faham? Okey. Itu bahagian yang pertama. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu huruf yang boleh disambung sebelum dan juga selepasnya. So kat sini ada 27 huruf. Okey, ada 27 huruf, ba, ta, tha, jim, cha, ha, kha dan sebagainya lah. So boleh hafal lah huruf-huruf ini, yang mana dia boleh sambung dengan mana-mana huruf sekalipun. Okey, kalau yang tadi huruf yang tidak boleh bersambung, yang ini huruf yang boleh bersambung. Boleh faham? Alright. Okey. Dan yang terakhir adalah huruf yang tidak boleh
disambung sebelum dan juga selepasnya. Ada satu saja, iaitu adalah hamzah. Maksudnya kat sini huruf ni tidak boleh sambung, depan dia pun tak boleh, belakang selepas huruf ni pun tak boleh sambung dengan mana-mana huruf. Boleh faham? Okey. Kita berbalik kepada tadi huruf yang boleh bersambung. Okey. Dia ada 3 bahagian. Contohnya Ustaz bagi tu, dia ada awal, tengah dan akhir. Okey, nanti kita yang ini Ustaz akan detailkan nanti macam mana cara nak buatnya, untuk cara nak menulisnya. Okey. Yang pertama huruf bunga. Okey, nampak ba. Dia boleh bersambung dengan huruf waw. Okey. Sama juga dia hurufnya dekat depan. Ta. Okey, yang pertama bunga, yang kedua adalah tali. Okey, ta alif lam ya. Boleh. Okey, itu yang dekat hurufnya dekat depan. Manakala kalau contoh tengok dekat yang line kedua adalah di tengah. Kiranya huruf itu ada di tengah. Okey, boleh faham? Dia huruf boleh kat tengah, jadinya adalah contoh yang Ustaz bagi tu adalah nabi. Nampak tak ba itu sebelum huruf ba ada huruf nun, dan huruf selepas huruf ba adalah huruf ya, nabi. Nampak tak? Okey, contoh yang kedua sabar. Sebelum huruf ba itu adalah sad, dan juga selepas huruf ba itu adalah ra. Boleh faham Okey, dan yang terakhir adalah huruf apa ni? Contohnya adalah gam. Nampak tak? Sebelum hurufnya adalah ga dan juga mim. Dan yang terakhir contohnya Ustaz bagi kat situ adalah tempat. Sebelum huruf ta itu adalah pa. So dia boleh bersambung dan juga bercantum. Boleh faham So nanti Ustaz ini akan detailkan yang ini, macam mana cara penulisan dia. Kita awak boleh juga tengok dalam buku teks. Okey. Dan yang terakhir yang bawah ni Ustaz dah sebut tadi, dah sentuh sikit, huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan juga selepasnya, huruf hamzah. Okey, contoh Ustaz bagi situ aiskrim, daun, mukmin. Nampak tak? Nampak tak sebelum huruf hamzah itu memang tidak boleh bersambung dengan mana-mana huruf. Boleh faham? Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama, huruf yang tidak boleh disambung dengan mana-mana huruf selepasnya ada 7, alif, dal, za, ra, zai, waw, va. Okey. Dan yang kedua, huruf yang boleh sambung dengan mana-mana huruf sekalipun ada 27. Dan terakhir adalah huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan juga selepasnya, iaitu satu saja. Itulah dah hamzah. Okey? Boleh ingat? Okey, baik. Okey, ini kaedah yang telah disediakan. Okey, kalau tengok dekat yang slide yang Ustaz bagi tu. Okey, ni ada kaedahnya, cara-cara nak tulis. Okey. Huruf-huruf yang boleh kita sambung lah. Okey. Yang pertama kita tengok kolom yang pertama, dia ada ba, ta, tha. Okey, nampak kat situ? Nampak tak kalau dekat awal, nampak tak? Dia jadi separuh saja. Ba tu dia jadi separuh. Boleh faham? Ba tu jadi separuh. Dia tak ada sampan satu lagi. Yang ada dia tanduk satu lagi tu tak ada. So dia separuh saja. Tu kalau dekat depan. So dia boleh sambung dengan huruf yang seterusnya. Contoh betul, ba, ta. Okey, boleh faham? Kemudian contoh kalau kat tengah pula, dia tidak ada cangkuk tu. Cangkuk tu dia tak ada. Contoh ba kan. Nampak tak? Dia hanya ada naik sikit, kemudian ba, titik. Boleh faham? Dan juga kalau yang terakhir itu, di akhir itu dia ba-nya kalau awal tadi dia dekat awal, dia punya cangkuknya tu. Tapi kalau yang akhir, dia ba-nya dekat belah sini. Okey? Dia macam tu. Boleh faham? Kalau boleh tengok berikan dalam buku teks tu, itulah contoh-contohnya yang Ustaz sediakan tu. Boleh tengok macam mana cara-cara nak sambung. Okey? Dia dekat awal macam mana, dekat tengah macam mana, dan akhir pun macam mana. So dia dah sediakan. So awak boleh tengok saja dalam buku teks yang disediakan, supaya mudah untuk awak faham cara-cara nak menyambung huruf mana yang boleh sambung, huruf mana yang tak boleh sambung, dan huruf mana yang memang tak boleh sambung-sambung pun, depan dan juga belakang. Okey, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.